Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar tentang cara nak cari terbitan pertama bagi hasil darab dua polinomial. Contoh ya, dia bagi dekat sini, dia beri y sama dengan 5x kuasa 3 1 tolak 4x. Okey, dia nak cari dy dx. Okey, yang pertama adalah nampak dekat sini tak ada simbol apa-apa di tengah ni, bermaksud dia darab lah sebab ada kurungan. So bila dia ada kurungan dekat sini, yang di depan ni awak jadikan dia sebagai u, di belakang ni jadikan dia sebagai v. Kemudian awak keluarkan dia u bersamaan dengan 5x kuasa 3 dan v sama dengan 1 tolak 4x. So nak buat apa awak labelkan u dan v ni? Awak kena bezakan satu per satu. Okay, daripada u yang awak keluarkan tadi, jadikan dia u prime. Nak dapat mana u prime ni adalah melalui pembezaan. So sekarang awak tengok, x ni ada kuasa 3. Jadi 3 ni perlu dibawa ke hadapan. Letak 3 dalam kurungan 5x. Kekalkan yang ada 5x tu. Kuasa sekarang perlu tolak 1. Jadi kuasa dia jadi 2 lah. Okey, selesaikan. 3 darab dengan 5 jadi 15x kuasa 2. Kemudian awak tengok v. V dia beri 1 tolak 4x. So awak kena bezakan v ni menjadi v prime. Satu nombor, bila kita bezakan dia akan menjadi kosong. Tolak 4x. 4x kalau kita bezakan dia akan jadi 4. Okey. So dekat sini kosong tolak 4 jadi negatif 4. So apa nak buat lepas awak dah cari u dan v ini? Cara dia adalah masukkan ke dalam formula. So formula dia adalah dy dx. Awak nak guna formula yang u dv dx pun boleh. Okey, yang ni u dv dx tambah v du dx, ataupun awak nak guna formula dy dx bersamaan dengan uv prime plus vu prime. Mana-mana pun tak apa. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, kalau saya lebih selesa yang kedua ni lah. Okey, saya masukkan dalam formula yang ini. So saya masukkan satu-satulah. U dia adalah yang asal kita ambil tadi adalah 5x kuasa 3. V prime adalah negatif 4. Tambah sebab dia darab Okey, V dia adalah 1 tolak 4x. U prime dia adalah 15x kuasa 2. So nak buat apa dah lepas ni? Kena kembangkan dia satu per satu. 5 darab dengan negatif 4 jadi negatif 20. X kuasa 3, tak ada X kuasa 3, letak je X kuasa 3. Okey, letak tambah. Kemudian awak kembangkan yang di belakang ni. Okey, 1 darabkan dengan 15x kuasa 2 jadi 15x kuasa 2. 4x darabkan dengan 15. So awak dapat 60x kuasa 3. Sebab x dengan x kuasa 2, kuasa tu ditambahkan. So jadi x kuasa 3. Positif negatif jadi negatif. Okey, so next, seterusnya negatif 20 ni tak ada apa, kita kekalkan dulu. Kita kembangkan yang belakang ni, kembang simbolnya positif jadi positif 15x kuasa 2. Positif negatif jadi negatif 60x kuasa 3. So yang mana ada kuasa yang sama, huruf yang sama, kita boleh tambah dan tolakkan. So sebelum tu awak susun dulu yang mana yang sama, letak sebaris. Negatif 20x kuasa 3 tolak 60x kuasa 3. Dah tak ada x kuasa 3, baru sama dengan x kuasa 2. Kemudian negatif 20 boleh ditolakkan dengan 60. Jadilah negatif 80x kuasa 3. Okey, 15x kuasa 2 tak ada partner untuk kita tambah dan tolakkan. Jadi kita kekalkan dia sehingga jawapan akhir. Maka ini sahaja jawapan dia. Okey,
Okey, saya bagi contoh yang kedua. Okey, saya bagi contoh yang kedua. Okay. So, contoh yang kedua dekat sini adalah dia suruh bezakan, okey, dia beri 3x kuasa 3 tambah 4 dengan x kuasa 2 tolak 2x. Dia nak cari dy dx. So, nak cari dy dx masa saya cakap tadilah, sebabkan ini adalah pendaraban dua polinomial, jadikan kurungan yang pertama ni sebagai u, kurungan yang kedua sebagai v. Jadi keluarkan dulu u dia sama dengan 3x kuasa 3 tambah 4 dan v dia sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Keluarkan dulu u, keluarkan dulu v. Kemudian awak kena cari dia punya pembezaan, iaitu u prime. Okey, kuasa ni bawa pergi depan, letak kat depan 3x. Kuasa sekarang dah kurang 1, jadi 2. Nombor 4 dia jadi kosong, tak adalah. So 3 darab dengan 3 jadi 9x kuasa 2. Okey, kita teruskan dengan v prime. Okey, kuasa ni kita bawa pergi depan, so letak 2x. Kuasa telah dikurangkan 1 sebab 2 dah bawa pergi depan, kuasa kurang 1 jadi 1. So 2x sahajalah. Yang belakang ni negatif 2x, dia jadi negatif 2 sahaja. Okey, lepas dah keluarkan u, dah keluarkan v, dah bezakan u dengan v, maka masukkan dia ke dalam formula tadi. Dy dx sama dengan u dulu, mula dengan u dulu, u v prime tambah sebab darab v u prime. Okey, so nak dapat mana u? Yang asal tadilah, yang asal tadi, yang ni dekat atas ni. Okey, so letakkan dulu u dia 3x kuasa 3 tambah 4, u v prime dia adalah 2x tolak 2 tambah v dia adalah x kuasa 2 tolak 2x. Okey, u prime dia adalah 9x kuasa 2. Okey, so nak buat apa? Sekarang ni lepas dah ganti kan, kena kembangkan satu per satu. 3 darab dengan 2 dapat 6. X kuasa 3 dengan x dia jadi x kuasa 4. Sebab variable bila didarabkan, kuasa tu akan bertambah. Okey, so seterusnya 3 x kuasa 3 darab dengan negatif 2 dia jadi negatif 6 x kuasa 3. Tak habis lagi ya, kena darab pula 4 darab dengan 2x, dia akan jadi tambah 8x, dan 4 darabkan dengan negatif 2 dia jadi negatif 8. Okey, so teruskan dengan yang belakang ni pula. X kuasa 2 darab dengan 9x kuasa 2 dia jadi 9x kuasa 4. Sebab 9 darab dengan 1 jadi 9. X kuasa 2 darab dengan x kuasa 2 jadi x kuasa 4. So seterusnya negatif 2 ni darab dengan 9x kuasa 2, dia akan jadi negatif 18x kuasa 3. Okey, so dah kembang semua. Apa nak buat sekarang? Apa yang kita perlu buat sekarang adalah asingkan mengikut variable yang sama dan kuasa yang sama. So dekat sini kita ada 6x kuasa 4 tambah 9x kuasa 4. Dah tak ada kuasa 4, kita move kepada kuasa 3. 6x kuasa 3 tolak 18x kuasa 3. Dah habis kuasa 3, kita move kepada x sahaja pula, iaitu 8x, dan akhir sekali nombor. Okey, dah susun sama macam ni, barulah kita selesaikan. Okey, 6 dengan 9 kita boleh tambah. So 6 tambah dengan 9 dia jadi 15x kuasa 4. Okey, kuasa 3, x kuasa 3 dengan x kuasa 3 boleh tambah dan tolak. So negatif 6 tolak 18, dia akan jadi negatif 24. So letak negatif 24 x kuasa 3. Okey, tambah tolak ni, kuasa dia tak berubah tau.
Yang berubah adalah nombor sahaja. So negatif 6 tolak 18 dapat negatif 24. X kuasa 3 dikekalkan. So 8X tak ada kawan, so salin sahaja balik dengan nombor. So ini sahaja jawapan bagi pendaraban dua polinomial. Okey, sahaja. Terima kasih.